Terlebih dahulu kita ingin mengucapkan takziah kepada ahli keluarga Mustaqim Mansur atas pemergian beliau. Kita doakan semoga roh beliau dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan mereka yang beriman. Amin. Ada pelbagai pendapat kenapa tragedi di Gunung Liang berlaku. Ada yang salahkan rakan-rakan pendaki yang tinggalkan dia. Ada yang salahkan malim gunung yang tinggalkan dia. Tapi tragedi kemalangan maut seperti itu biasanya bukan berlaku hanya satu kesilapan, tetapi berlaku kerana beberapa siri kejadian malang dan salah pertimbangan. Atau dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai a series of unfortunate events and misjudgments. Berikut adalah ringkasan kronologi tragedi kematian Mustaqim Mansur di Gunung Liang. Mustaqim Mansur menyertai ekspedisi Translim bersama 8 rakan lain, termasuk 2 wanita dan 2 malim gunung yang bermula pada 11 Oktober 2025, hari Sabtu, dari Bukit Fraser, Pahang. Mustaqim kali terakhir dilihat sekitar jam 10.30 malam pada Selasa 14 Oktober 2025 di puncak Gunung Liang Barat. Beliau dilaporkan hilang ketika mendaki di Gunung Liang. Dilaporkan Mustaqim mengalami sakit kaki atau kecederaan ketika menghampiri puncak Gunung Liang Barat yang melambatkan pergerakannya. Kumpulan membuat keputusan untuk turun dari puncak ke Kem 7E kerana cuaca buruk, seperti mahu ribut. Mayat Mustaqim ditemui oleh pasukan penyelamat pada Khamis 16 Oktober 2025, kira-kira jam 3.30 petang di kawasan puncak Gunung Liang Barat. Hasil bedah siat pada Jumaat 17 Oktober 2025 mengesahkan punca kematian Mustaqim adalah akibat hipotermia atau kesejukan melampau. Jadi, apakah sebab-sebab sebenar kemalangan yang menyebabkan kematian Mustaqim? Tragedi ini seperti mana tragedi yang lain berlaku kerana gabungan pelbagai peristiwa malang dan salah pertimbangan. Ada beberapa peristiwa malang, unfortunate events, yang menyumbang kepada tragedi itu. Pertama ialah kecederaan kaki yang dialami oleh Mustaqim. Ini melambatkan pergerakan Mustaqim, menyebabkannya tidak dapat mengikuti pendaki lain. Kedua ialah keadaan cuaca buruk dan hujan yang menyebabkan pendaki berisiko mendapat hipotermia. Keadaan cuaca buruk juga menyukarkan operasi cari dan selamat. Ketiga ialah masalah tiada lipitan komunikasi. Telefon bimbit mangsa ditemui di sisinya, tetapi tiada liputan rangkaian di kawasan puncak untuk menghubungi bantuan segera. Selain dari peristiwa malang, beberapa pertimbangan yang salah, misjudgments juga menyumbang kepada tragedi ini. Salah pertimbangan pertama ialah keputusan Mustaqim untuk meneruskan pendakian walaupun cedera lebih awal. Jika dia berhenti sebaik saja mendapat kecederaan, dia masih berada di kawasan rendah dan tidak terdedah dengan risiko hipotermia. Salah pertimbangan kedua, keputusan malim gunung meninggalkan Mustaqim sendirian. Malim gunung yang pada mulanya menemani Mustaqim dilaporkan turun semula untuk mencari bantuan selepas menunggu sehari tanpa bantuan, meninggalkan Mustaqim sendirian di puncak. Pakar mengkritik tindakan ini kerana sekurang-kurangnya seorang perlu kekal bersama mangsa. Jika dia masih bersama Mustaqim, kemungkinan mengelakkan hipotermia adalah tinggi. Salah pertimbangan ketiga, kumpulan utama, termasuk rakan-rakan dan malim gunung yang lain, meneruskan penurunan mereka tanpa Mustaqim, meninggalkan pendaki yang cedera hanya dengan seorang malim di puncak tanpa komunikasi. Jika mereka bekerjasama, mereka boleh membantu Mustaqim turun dari gunung tersebut. Salah pertimbangan keempat ialah terlalu lambat melaporkan kepada polis untuk bantuan. Jika mereka yang turun awal terus membuat laporan polis, kemungkinan Mustaqim selamat agak tinggi. Jadi kesimpulannya, kesemua 7 perkara ini berlaku menyebabkan kematian Mustaqim, iaitu 3 nasib malang, fortune, iaitu perkara yang tak dapat dielakkan, dan 4 salah pertimbangan, misjudgment, iaitu perkara yang kebanyakannya dapat dielakkan dengan sikap lebih bertimbang rasa dan sanggup tolong-menolong. Sekian. Terima kasih. Wassalam.